Apa itu gold premium? Apabila membeli emas fizikal daripada Public Gold, tuan-puan mungkin perasan adanya caj tambahan yang dikenali sebagai caj gold premium. Ramai yang tertanya-tanya mengapa perlu membayar gold premium ini, sedangkan harga emas sudah ditetapkan mengikut harga pasaran. Sebenarnya, caj ini wujud kerana beberapa faktor penting yang menjadikan emas Public Gold lebih bernilai dan selamat untuk dimiliki. Gold premium adalah caj yang dikenakan apabila tuan-puan membuat pembelian atau pengeluaran emas fizikal. Ia melibatkan kos pengurusan dan pembuatan emas. Terdapat dua pembelian emas yang dikenakan gold premium, iaitu pembelian melalui physical outright purchase atau item emas fizikal. Withdraw yang dikeluarkan daripada akaun emas JAP. Caj gold premium dikenakan berdasarkan jenis item, bukan caj per gram. Caj ini berbeza mengikut saiz dan berat emas. Sebagai contoh, lebih besar item emas yang dikeluarkan, lebih murah kos per gram untuk caj gold premium. Gold premium bergantung kepada saiz emas fizikal yang tuan-puan mahu, serendah RM10 untuk emas 1 dinar dan 5 gram hinggalah RM250 untuk gold bar 1 kilo. Manakala variasi caj gold premium untuk kad gold bar 1 gram bagi edisi klasik dan special Public Gold dikenakan caj RM15. Dan edisi limited Aurora Italia adalah RM60. Desain kad 1 gram yang cantik lagi eksklusif edisi limited Aurora Italia, caj gold premium adalah mahal. Contohnya, desain kartun seperti Mickey Mouse, Minnie Mouse, Bugs Bunny, Superhero, Superman, Batman, Captain America dan filem Harry Potter dan Ejen Ali perlu mendapat kelulusan dan dibayar royalti kepada syarikat terbabit seperti Warner Bros, The Walt Disney, Marvel dan Wow Animation. Pembelian emas dalam kuantiti yang lebih besar dapat mengurangkan kos premium per gram, menjadikannya lebih menjimatkan. Semakin kecil saiz emas, contohnya 0.5 gram atau 1 gram gold bar, semakin tinggi kos pemprosesannya kerana ia lebih rumit dan dihasilkan berbanding emas bersaiz besar seperti 100 gram atau 1 kilo. Belajar sesuatu, semoga perkongsian ini bermanfaat dan tuan-puan boleh follow saya untuk info lebih lanjut. Tuan-puan nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk print video saya di profil 5 langkah daftar akan Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.